زوجتك بخير لا تخاف. زوجة؟ أنا ما عندي نية إني أذيها، بس تعرف طرق المدينة أحيانا مقفلة. لا بأس، فهمت عليك. بس واضح إنه زوجتك خايف إني أذيها. أيوة عادي، هي جديدة هنا مو متعودة. بس واضح إنه زوجتك إنها خايفة إني أذيها. أيوة. Assalamualaikum Ustaz. Ana tengah buat jemaah. Bila sekarang? Tak ada orang ganti. Tapi saya dah beritahu puan. Baiklah. Boleh insya-Allah. Okey Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul lah. Awaklah pelajar, awaklah mutawif, awaklah nak jaga saya. Semua benda awak nak buat sampai awak abaikan saya. Yelah, tapi saya bukan jaga jemaah 24 jam. Saya pun ada masa saya juga. Saya hari ni je macam busy sikit. Selalunya memang free. Saya malaslah bercakap dengan orang yang asyik-asyik alasan je memanjang. Tak apalah, today's the last day. Esok saya dah nak balik, awak dah tak payah pening kepala dengan saya. Saya pun dah tak payah nak sakit jiwa dengan awak. Angguk je. Bukan ada cakap apa-apa pun. Macam salah aku pula. Kesian juga Kak Jazlan tu Aku yang gatal nak pergi jalan seorang-seorang. Pandai-pandai naik teksi. Benda dah jadi. Aku salahkan dia pula. Aduh, hai. Nah, ikut nasib kau lah Jazlan. Mood aku ni tak berapa nak betul sekarang. Macam tahu-tahu je aku tengah ingat kat dia. Ni yang aku tak suka ni. Ni yang buat darah aku up ni. Mengarah-ngarah aku macam ni memang patut pun kau kena marah tadi. Selalu meminta dengan aku.